Tengok tanah luas terbentang, bermula di sini sebuah peluang. Alawi Bina, angkat harapan, rumah idaman takkan jadi angan. Perancang kediaman, anda kami seru, selalu paham. Impian jadi satu, bina dari hati, untuk mimpi kau tuju. Alawi Bina, terus maju. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan contoh untuk spesifikasi rumah pakej platinum dari Alawi. Di belakang saya adalah rumah berkeluasan 1804 square feet, mempunyai 5 bilik tidur dan juga 3 bilik air. So, jom follow saya untuk tengok dengan lebih lanjut dan lebih detail untuk rumah ni, sebab rumah ni dah nak handover dalam masa yang terdekat. Alawi berkonsepkan design and build dan kami mempunyai 3 pakej yang boleh ditawarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu pakej platinum, gold dan juga diamond. Ketiga-tiga pakej yang kita tawarkan dari segi material sama sahaja, yang berbezanya adalah dari segi finishing. Tapi jangan risau, untuk tuan-tuan dan puan-puan yang nak bina rumah bersama Alawi, pilih apa-apa spesifikasi sekalipun, kita akan berikan rumah yang lengkap termasuk meter air dan juga meter elektrik. Alawi memberi peluang kepada customer untuk memilih sendiri warna cat di rumah. Alawi memberikan 3 pemilihan warna di luar, 3 pemilihan warna di dalam dan juga 1 pemilihan warna di pintu. Sebabkan ini adalah pakej platinum, jadi pintu di bahagian belakang kita memberikan pintu safety door. Selain itu, kalau tuan-tuan dan puan-puan pilih apa-apa pakej sekalipun daripada Alawi, kami tetap akan berikan 2 garden tap. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih sendiri nak letak garden tap ni di bahagian hadapan, belakang, kiri ataupun kanan. Ini adalah contoh daripada pakej platinum di bahagian tingkap. Di bahagian tingkap, kami memberikan tingkap jenis casement, di mana kalau pilih spek platinum, kita memberikan pemilihan warna adalah berwarna dark brown. Tapi kalau pemilihan untuk casement tingkap pakej gold, kita berikan frame berwarna silver. Dan juga kalau untuk pakej diamond, kita memberikan kepada tuan rumah untuk pilih frame tingkap berwarna hitam atau putih. Tapi jangan risau, kita tetap akan berikan sekali dengan cermin black tinted, di mana kalau tuan rumah ada dekat dalam rumah waktu tengah hari, orang luar tak akan nampak lah. Bahagian meter elektrik pula, kami memberikan one phase untuk 1300 square feet ke bawah dan juga 1300 square feet ke atas kami akan upgradekan secara percuma meter elektrik daripada one phase kepada 3 phase. Beralih ke pintu hadapan pula, tak kisah apa-apa jenis pakej yang tuan-tuan dan puan pilih, sama ada gold, platinum maupun diamond, kami tetap akan memberikan pintu safety door secara percuma, di mana warna dan coraknya tuan-tuan dan puan boleh pilih sendiri. Cuma bezanya kalau 2000 square feet ke atas, kita akan berikan pintu safety door 2 daun, tapi kalau 2000 square feet ke bawah, kita akan berikan macam ni. Jom masuk. Sekarang kita berada di bahagian ruang tamu untuk rumah ni yang berkuasaan 15x11 kaki, di mana kita juga berikan yang lengkap. Di bahagian ruang tamu termasuklah mozaik 2x2 daripada pemilihan tuan rumah sendiri. Kita juga berikan chilling couple berserta L-box di bahagian atas, lampu dan kipas berserta plug-plug yang tertentu. Okey, jom kita beralih ke bahagian family area ataupun ruang keluarga yang berkuasaan 8x11 kaki, sama sahaja kelengkapan seperti di bahagian living area. Cuma yang berbezanya di bahagian living area kita berikan L-box, tapi di setiap ruang selain daripada living area kita berikan chilling couple berserta kemasan cornice. Rumah ini juga mempunyai dining area ataupun ruang makan. Jadi ini adalah kawasan dining area yang berkuasaan 8x11 kaki. Beralih ke kawasan dry kitchen ataupun dapur kering yang berkuasaan 12x7 kaki. Dan keluasan untuk wet kitchen ataupun dapur basah berkeluasan 15x7 kaki. Kita boleh tengok apa yang Alawi Bina bagi ada termasuk tabletop 12 kaki, kabinet bahagian bawah, sinki berkembar stainless steel dan juga pipe, dan juga backsplash. Dan segala pemilihan mozaik dan juga warna kabinet adalah daripada pemilihan tuan rumah sendiri. Berhampiran dengan dapur juga ada satu kawasan laundry area yang berkeluasan 7x6 kaki, di mana adanya pipe, satu saluran air dan juga satu plug untuk washing machine.
Okey, di sebelah kiri saya pula ada satu bilik air yang berkuasaan 5x7. Sebelum saya masuk ke dalam bilik air, saya nak terangkan pasal apa yang Alwin bagi di bahagian pintu toilet lah, pintu tandas. Kebiasaannya kita akan berikan pintu bifold door di bahagian tandas kalau pilih spike gold dan juga platinum. Jadi untuk rumah ni pilih spike platinum, cuma ada penambahan untuk tuan rumah pilih bahagian pintu contoh untuk spike diamond. Okey, so untuk bahagian pintu tak kisahlah bifold door ke ataupun swing door, kita tetap bagi tuan rumah untuk pilih sendiri dari segi corak dan juga warna lah. So ini adalah contoh untuk spike diamond bahagian pintu tandas. Furniture yang lengkap tuan-tuan dan puan-puan akan dapat termasuklah toilet bowl di mana boleh pilih antara nak tandas duduk ataupun tandas sangkung. Kita juga berikan sinki muka, shower, hand bidet dan juga pipe wuduk. Dari 5 sanitary asas yang lengkap yang kita berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan kalau pilih spike gold dan juga platinum berserta diamond. Cuma kalau diamond ada penambahan untuk wall niche 3 kaki. Ikut saya pergi bahagian bilik pula. Master bedroom ni adalah berkuasaan 14x16 kaki. Kita akan berikan mozaik 2x2, lampu, kipas. Kipas boleh pilih antara 2 brand yang kita tawarkan dan juga Swiss plug yang tertentu lah. Tak lengkaplah bilik master bedroom tanpa adanya tandas yang tersendiri. Jadi ini juga adalah penambahan daripada owner, contoh untuk spike diamond.